Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Wanakam, Ni Hao Ma dan salam Malaysia Madani. Mak kata pepatah, tak kenal maka tak cinta. Jadi, izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nurul Dania Izian binti Safarin. Inilah nama yang diberi ibu bapa tercinta. Sekolah SF King Azam Jaya adalah tempat saya menimba ilmu. Kod sekolah saya ialah CEA 8026. Hobi saya merupakan berkunjung ke luar negeri bersama keluarga dengan mengunjungi tempat-tempat bersejarah. Cita-cita saya adalah untuk menjadi seorang guru bahasa Melayu di sekolah menengah. Tokoh sastrawan yang saya minati adalah Usman Awal. Beliau merupakan seorang penyair rakyat dan banyak hasilkan karya bagi memperjuangkan penindasan terhadap rakyat. Hadirnya saya di sini adalah untuk berkongsikan sebuah novel yang mampu membuatkan saya terpegun. Novel ini berjudul Saudara Besar dari Kuala Lumpur, karya Kamaluddin Muhammad atau lebih dikenali sebagai Keris Mas. Bilangan muka surat yang ada dalam novel ini adalah sebanyak 459 halaman. Kod dewinya ialah 899.23KER. Saya memilih novel ini kerana terdapat banyak pengajaran dan kritikan sosial yang masih ada pada masa kini. Hal ini dapat dilihat dengan Encik Muhammad mewakili kerajaan bagi pembaharuan masyarakat. Para pendengar yang saya hormati sekalian, saya tertarik dengan watak utama dalam novel ini iaitu Encik Muhammad. Encik Muhammad merupakan seorang yang taat agama tetapi terjebak dalam rasuah. Antara pengajaran yang dapat saya kongsikan adalah kita hendaklah jujur dan amanah dalam melakukan sesuatu perkara bagi mendapat hasil yang berjaya. Selain itu, bukti gejala rasuah semakin berleluasa merupakan satu perkara yang ada juga pada masa kini. Novel ini memberikan impak yang besar seperti kekayaan dan kejayaan tanpa nilai moral merupakan sesuatu perkara yang tidak boleh kita contohi kerana semua perkara yang kita lakukan memerlukan pembelajaran dan pendidikan moral bagi mencapai sesuatu pencapaian. Para hadirin sekalian, memetik kata Keris Mas yang berbunyi, apabila kuasa dan kekayaan bersatu, yang benar akan jadi salah, yang salah akan jadi benar. Antara watak utama yang dapat kita mengetahui adalah beliau merupakan seorang yang taat agama namun terjebak dengan rasuah. Ini merupakan sesuatu perkara yang tidak patut kita contohi. Dengan ini, saya akhiri bicara buku saya pada hari ini. Dengan itu, saya ingin berkongsikan satu nasihat bahawa saya ingin berkongsikan satu nasihat bahawa seseorang yang membaca ialah yang akan berjaya. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum